Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, petang ni kita nak prep untuk sayur Jawa ataupun sayur tahun. So, kita akan try prep. First, kita akan prep this one. Kacang panjang. Kacang panjang ni kita akan potong-potong-potong. So, kita akan potong. Boleh awak tak kisah nak potong macam mana. Kalau ada mak-mak, dia akan potong menyengit lah. Dia akan potong menyengit, dia akan hiris, dia akan lembut sikit lah kalau menyengit. Saya tak pandai sangat nak potong menyengit ni. Boleh lah. Dia akan adalah elemen crunchy nanti dekat sayur Jawa tu. Ada orang pakai sayur kacang buncis, tapi saya suka kacang panjang lagi. Okay. Lama tak makan apa ni? Sayur tahun ni. Malas nak buat dia sebenarnya. Goreng dia banyak licin. Okay, so kita akan asingkan yang dah siap potong. Okay, dah siap potong. Jatuh pula, sorry. Okay, then kita beli tempe tadi. Tempe ni special ni. Balut dengan daun apa ni? Daun keladi Betul ke dia tempe? Oh, betul lah. Tengok Man, dia balut dengan daun keladi. Tempe. Okay, kita buka dulu semua. Man nak duduk-duduk lah. Tengok Papa buat. Tengok, ini adalah tempe. Selalunya tempe dia balut pakai kertas warna coklat tu ataupun dalam plastik sekarang. Tapi ada juga yang buat dekat daun pisang. Daun pisang? Zaman dulu lah. Yang ni advance dia pakai daun apa ni? Ini bukan daun keladi ni. Daun getah ni. Siapa tahu nama daun ni sila komen kat video Sebab kita orang tak pernah nampak daun ni. Rare sikit. Bau dia pun sedap. Mungkin lagi sedap kot aroma dia kalau pakai daun ni. Okay, sekarang kita akan potong. This one simple je. Just korang potong manjang pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Sekejap lagi kita akan salut dia dengan kunyit. Lepas itu kita akan goreng dia garing-garing. Okay, tu 2, 3, 4. Okay, dia letak satu bekas lah senang. Tak dalam bekas yang sama. Nak buat apa tu? Sekejap lagi kita nak buat sayur Jawa. Sayur Jawa? Iki wong Jawa. Apa tu? Iki wong Jawa. Betul siapa aja Papa buat? Dia seperti kelakar. Ya. Sayur ni Iman boleh makan. Dia tak pedas sangat. Tapi dia dah masak dulu baru boleh makan. Ini mentah-mentah pun boleh makan ni, tempe ni. Tapi sebab Papa kan puasa. Iman boleh makan. Tempe ni protein. Botek. Kita buat banyak tempe. Sebab apa? Tempe ni kalau goreng dia kecut sikit. Kecut. Jadi kita letak banyak sikit. Okay, next. Yang important thing yang lazat di sini adalah hati ayam. Kita perlukan hati ayam, hiris. Saya dah rebus dulu hati ayam ni. Kalau tak, dia terlalu fragile. Nanti lembut sangat kalau kita tak tu. Lepas tu kita potong petak biar orang tak tahu ini hati ayam. Nanti orang ingat ini adalah chicken. Semua ni akan digoreng, jangan risau Cuma kacang hijau, kacang panjang tu kita tak goreng lah. Kita tumis nanti terus. Saya sekali kan senang. Nanti terus goreng. Okay, pusing. Hari ni kita orang nak buat menu ayam masak lemak cili padi. Lawannya dengan sambal Jawa. Sebab adik-adik isteri saya, adik-adik Bella nak datang. Nak berbuka dekat sini. Berbuka kali terakhir lah. Yang nombor 2 adiknya tu duduk dekat-dekat je daripada sini. Dalam 5 minit dah sampai. Adiknya yang nombor 3 duduk jauh sikit. Dekat rumah yang kita orang duduk dulu. Dekat Ceras.
So yang nombor 4 tu sekarang tengah jalan-jalan cari baju raya. Dekat mana? Alamanda. Jadi kita meraihkanlah. Kan sedekah bersama ahli keluarga itu lebih baik. So kita meraihkan. Sebab tu kalau awak nampak ini macam banyak, sebab makanannya untuk berapa orang? 6 orang. Si kecil ni dia cakap dia nak makan, nanti dah masak dia tak makan dia ni. Dia makan juga sup ayam. Okay, dekat sini ada special sikit, kita ada pedal. Tapi pedal ni sikit. Bini saya dia suka pedal. Tapi tak tahulah dia termakan hati ke termakan pedal. Kadang-kadang bini kita ni cepat termakan hati kan. Tak tahulah dia termakan apa nanti. So kamu jangan potong kecil-kecil, nanti hancur. Okay, pedal ni kalau ada banyak lagi sedap sebenarnya, dia kekenyalan. Okay, masukkan. Dah siap. Okay, kita nak basuh sikit. Jadi kita nak racik-racik bawang dengan cili. Okay. Okay, sekarang kita nak racik-racik bumbunya. Okay, kita racik-racik bumbunya. Mula-mula bawang besar. Bawang besar ni kita ambil sebiji saja. Lepas tu macam biasa racik-racik. Itu racik. Ini namanya proses meracik. Nak bawang meracik. Bawang merah, bawang besar namanya. Bawang apa? Ibu dah nak apa dah? Ni bawang apa namanya? Bawang ungu. Warna ungu. Baik. Sekarang kita ambil bawang putih, keluarkan semualah. Senang. Bawang besar dah. Sekarang kita nak lihat bawang putih. Bawang putih ni kalau korang boleh ketuk-ketuk lah. Kita mudah-mudah je. Malas nak susah-susah. Ketuk ya. Ketuk macam gini. Ketuk. Penyek kan dia. Kenapa kita kena penyekkan dia? Sebab nanti daging dia dah tak sedap. Sebab dia bawang putih. Sebab dia warna putih, kita kena penyekkan dia. Penyek je. Nanti dia. Okey. Lepas dah penyek, nak buat apa? Kita akan hiris halus-halus. Hiris. Potong. Okey, dah siap. Okay, bawang putih dah siap. Kita masukkan teruslah kat bekas, senang. Okey, masukkan. So, nak masak, ada bawang putih, ada bawang merah. Dah settle, tinggal buat cili dia. Cili ni kita nak racik cili padi. Nanti kena letak cili paste juga. Cili paste kena letak 2 sudu ke 3 sudu lah. Kenapa ni racik-racik yang macam ni? Biar tergigit, terasa pedasnya. Sebab itulah kita potong-potong sebegini. Letaklah kala-kala, ada kala merah sikit. Sepatutnya kalau ada cili besar lagi bagus. Tak ada, kita bagi dia kala-kala biar ada pedas. Biar siapa makan tergigit dia rasa pedasnya. Why saya ada cerita benda yang menarik. Kalau kecil-kecil anak tak dengar cakap, dicilikan je mulutnya. Kalau Iman nakal-nakal nanti papa cili je mulut. Nak Man? Tak nak. So Iman kena jadi budak baik. Pedas ni Man. Dia dah jadi pasti. Mulut tadi apa dah? Mulut tadi merah, lidah tadi merah, gigi tadi merah, tadi orang jahat. Dia seperti spicy. Spicy. Potong. Sikit lagi guys. Racik. Okey, siap. Banyak. Pedas tak Man? Pedas. Ini Iman boleh makan. Dah ada. Mana jadi mata tidak jadi. Iman kan dah becor.
Budak-budak jadi lah. Okay, bumbu dia dah siap. Jom kita mula menumis. Let's go. Okay, di sini kalau anda melihat ada orang tengah proses kuih onde-onde. Londe. Oh, nana. Okay, sekarang kita akan start menggoreng tapi goreng embal-embal je. Kita akan goreng campur je lah, tak kisah goreng apa. Kita goreng hati dulu. Okay, masukkan hati. Hati ni bila ditersakiti, bila kita goreng, dia akan lebih berhati-hati. So, kita akan goreng hati. So, dia akan letup-letup sikit lah. Ya Allah, meletup-letup. Ya Allah, saya bayang meletup. Biasalah, letup-letupan itu letupan yang biasa. Hati ni dia sangat sensitif. Jadi akan meletup sikit lah. Macam hati awet korang ke, kalau korang hancurkan dia akan meletup sikit. Apa ni? Apa? Terima kasih. Tu. Dia pergi alam anda. Okay. Dalam anda topping kurta. Bagi dia garing sikit guys. Kita bagi hati ni betul-betul diratah oleh api guys. Jangan risau, muka awak tak nampak pun. Saya dah setting. Ya Allah, Saya dah setting supaya muka awak tak masuk. Awak Siapa awak? Engkau. Tengok. Meletup. Hati meletup guys. Angkatlah hati tu. Okay, hati dah boleh angkat guys. Hati-hati di jalan raya. Jangan jumpa jalan mati. Mana nak angkat? Tak ada yang jaring tu Kejaringan. Pening kepala guys. Sebab ini termasak guna periuk. Susah nak angkat guys. Lucu lah, pisang lah pak. Dia orang buat onde-onde tapi terbocor yang onde-onde dia. Oh, hati jatuh. Patah hati. Hati-hati. Sakit hati, patah hati, hati mati. Tergolek-golek hatinya. Biar je lah hati ni dalam ni. Kutik. Kodek dia. Kutik. Panas. Panas. Hari ni macam tak jadi sepi ni. Panas lagi api neraka. Dia nak bibirnya. Masukkan lah. Tidak lama saya nak sabar. Kita akan goreng tempe sekali. Sebenarnya kalau bagus korang asingkan. Astaghfirullahaladzim. Jadi saya ni jenis pemalas guys. Jadi sepatutnya saya asingkan. Little lighting. Goreng tempe. Okay lah, tempe bercampur hati. Ni dapat orang Jawa ni, tempe bercampur hati. Boleh nampak anak lah. Mana? Sini. Tak ada, cubakan diri. Tiada. Itu saja. Tadi kamu di sana, jadi tiada. Nampak ah? Tiada. Belum. Sabar, hati. Buka api besar sikit. Hatiku tercampak di sini. Hatiku tercampak. Masuklah kamu. Sebabkan dia dah tercampak geng. Kita apa lagi? Kita sambil tu menumis je lah. Kita buat asal dia boleh.
Tapi kalau korang jangan ikut step saya. Sebab Salah ni. slab saya dah tak betul dah ni. Dede. Dah mendidih guys. Mana ni? Kat mana ni? Kat sini. Tak ada mana-mana. Ni. Korang fokus kepada onde-onde dekat sebelah sini ya. Agak bocor lagi. Bismillah. Jangan risau, kita yang buat dia geng. Masak ni tak ada yang dinamakan tak jadi. It's all about chemistry geng. Apa yang kita masukkan. So kalau korang nak dengar kita orang merepek, stay lagi dalam video ini. Tapi selalunya korang tengok 2 ke 3 minit pertama je kan. Yang bertuah je dapat tengok. Kenapa? Jangan bercakap. Dilarang bercakap di depan kamera. Tiada. Ya bocor. Abang ni. Tengok, perempuan selalu salahkan lelaki geng. Kalau tak jadi dia salahkan lelaki. Londe. InsyaAllah jadi. Londe. Oh nana. Londe. Allah. Bocor lah. Tampal kalau bocor. Buat onde-onde ni kalau kita nak lembut dia akan bocor geng. Begitulah kehidupan. Okay, kita akan tambah sedikit sambal je geng. Banyaknya tu lebih 2 sudu. Nampak geng? Ada orang sibuk, kita yang masak geng. Video ni akan jadi video yang panjang ya. Kita tak stop lah video ni, kita gerak je. Saya masukkan apa nama dia, garam. Awak. Nampak tadi tak? Okey. Kita akan masukkan juga kita punya kacang panjang. Awak. Ya. Okay, next kita akan masukkan kicap dan juga sos. Ada ke sos tomato? Ada. Nanti dia rasa sedap. Kita ada, maksudnya kita ada ke? Sebetulnya tak ada. Cili. Baru beli tadi. Awak ni. Awak. Nampak awak. Ya sayang. Masukkan. Kita bagi dia hitam geng. Nampak tak serong-serong? Serong? Kacang. What do you mean serong? Kacang. Ni macam siapa tu? Yang rambut keriting tu? Welcome to I employ cooking. Aku memang budak tu. Siapa? Tak ingat. Budak TikTok tu. Dia unemployed pun duit dia masuk dalam akaun dia. Duit dilarang sebut ya dalam video ni. Okey, nampak cantik. Budak-budak lah. Kita zoom sikit lah geng. Kita zoom. Barulah berseri masakan kita. Dan tambahkan sos cili sikit. Sos tiram bang, tambah. Ya, sabar ya. Awak fokus kepada onde-onde bocor awak tu. Awak? Siapa awak? Dah. Oh, dia melompat-lompat geng. Merana, kini aku merana. Nampaknya onde-onde sudah terbang ke atas. Ya ke? 1 dan 2. Dia ada keluar banyak-banyak sikit. Ni apa bang? Tidak, sambal Jawa kita. Sambal Jawa kita yang barbar guys. Naik ke tak nampak lah. Pelankan api. Sambal Jawa yang barbar. Dan next kita akan masukkan kita punya syawon. Nak ambil ni.
Tak ada penapis. Boleh. Kenapa? Okay, next kita masukkan our famous so'on and juga tahu kering. Hampir menyebut tahu hufah. Okay, so kat sini tugas korang adalah gaul. Okay, gaul. Gaul. Sampai dia sebati. Ini insyaAllah sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bagilah sedap. Allahumma salli ala Muhammad. Itu doa tidur guys. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kalau belajar dengan cak, dia pusing tu kena ikut arah jam kan. Lawan jam abang. Lawan jam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa signifikannya? Signifikannya kerana bumi berputar mengelilingi matahari kan. Kita berputar Kaabah mengikut arah lawan jam. Itu dia. So ibaratnya seperti tawaf lah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Signifikannya di situ. Mati. La ilaha illallah. Sebab bini saya gebang tadi, semua jatuh. Okey. Jadilah sambal tahun kita. Wah, cantik lah. Itu saja. Jumpa lagi di next video. Sebelum tu, saya nak tunjukkan onde-onde isteri saya yang tercinta. Lihatlah onde-onde. Londe, oh nana. Londe, oh nana. Okay, bye-bye. See you again. You guys awesome. Tak mesti nak ambil gambar onde-onde tu. Jangan tutup sana. Wah, baru terang. Dah habis video baru terang guys. Okay, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.